What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So aku hari ni dekat motorbike. Kawan aku hantar motor dia yang baru dia beli hari tu. So kalau kau pasang kat channel aku, hari tu aku racun seorang untuk beli benda Napoleon. So ni aku racun seorang lagi untuk beli V-Twin, iaitu motor SRV 250. So jom kita tengok motor dia. Alright guys, so ni dia SRV 250. Okay, so semalam lepas pick up tu dia cabut stiker. Lepas tu apa lagi atau cabut stiker sebab nak buat motor ni jadi style sikit. So hari ni kita nak review. So kita nak pergi kedai aksesori. So dia bagi aku bawa motor ni. So ni dia SRV 250. Harga on the road motor ni rasanya 17, 18 kot macam tu. Tapi ni dia beli dekat iMotorbike second, so 12,000. Lepas tu kalau kau tengok pun motor ni yang ada clutch punya. SRV ni ada yang AMT touchdown sangat. So ni ada clutch. Aku tanya kedai banyak yang ada clutch dah tak ada jual lah. So okay lah. Warna oranye, Harley Davidson style, V-Twin. Bunyi dia pun sedap. Dengar bunyi sikit. Bunyi V-Twin. Satu dia. So kita nak pergi jalan-jalan. Sambil tu kita review macam mana rupa motor ni, macam mana riding style dia. Let's go. Wah, itu dia. So bunyi motor V-Twin ni agak adalah bunyi tersendiri dia. Walaupun ni sebenarnya exhaust standard lagi. Tu korang boleh dengar ke tak? Bunyi exhaust standard. Exhaust standard pun bunyi dah okey. And riding position dia macam kalau korang beli forward control punya motor lah, punya cruiser. Sebab kaki pun dia ke depan. Macam hari tu benda Napoleon aku buat tu, lebih kurang macam tu lah, forward control. And video ni bukan untuk compare Harley dengan SRV, tapi video ni untuk review SRV. Nampak tu, gear dia ada 6 maksimum. And top speed sekejap lagi kita try. Cuma sekarang ni kita test ride dulu, ambil rasa dulu motor ni macam mana, baru kita boleh bagi pendapat macam mana. Boleh tahan juga laju. Ni aku tak pernah habis lagi, masih ada lagi throttle play kat sini. So kita cakap first pasal riding position motor ni lah. So motor ni pun korang boleh custom macam-macam. So dia pakai clamp. Cuma clamp ni size dia kalau korang nak beli kena hati-hati sikit lah. So ni size ring dia 28 inci kot macam tu. And then dia punya throttle 22. So dia ada taper lah, daripada 28, 25 inci ke 22 inci macam tu lah. Okay, kita masuk dekat motorcycle punya ni. Handlebar dia yang standard macam ni agak tinggi. Tak terlalu tinggi lah, tapi dia normal riding position lah kiranya. Okay, jauh pula pusing. Cuba kita tekan sikit. Nice. So motor ni kalau aku pergi gathering, rider banyak je bawa motor ni. Tapi dia modify jadi macam-macam rupa lah. Boleh buat club style, boleh buat bobber, boleh buat apa lagi chopper. Macam-macam gaya lah dia buat. Ada satu isu, bukan isu lah, macam ada masa mula-mula aku bawa hari tu, motor ni macam ada bunyi dekat enjin. Bila aku ulas, kalau korang tak tahu korang dengar tak? Ada bunyi-bunyi macam tu. So tak tahulah bunyi tu sebab apa.
Lepas tu pergi balik dekat workshop motorbike tu, dia cakap, oh bunyi SRV ni memang ada bunyi macam tu. So kalau dah workshop cakap macam tu, tu nak buat macam mana? Terima kasih. Riding style motor ni agak comfort juga lah untuk riding, bawa jauh, bawa pergi balik kerja kan, buat daily. Selesa. Ringan pun ringan lah. Kalau nak cakap pasal berat ke tak motor ni, memang ringan lah sebab 250. Jom kita try dia punya top speed. Satu pula, satu ni pula. Boleh je pergi 120. Dan santai je. Handling motor ni bagi aku, sebab riding position macam ni, untuk menjilok agak, kalau orang tak biasa forward control macam ni susah. Macam aku punya motor pun aku tak pakai forward control, tapi disebabkan motor ni ringan and agak kecil, so untuk elak jam tu senang lah sebenarnya. Cuma handlebar ni kalau kita tukar lagi tinggi atau lagi rendah, tukarlah riding position kan. So owner motor ni dia nak buat drag bar, so drag bar tegak lah. So riding position dia lebih sporty lah, more to bobber atau cafe racer macam tu. Cuma motor ni V-twin style, memang dia akan pergi ke bobber punya style. So kalau korang berminat motor-motor V-twin, motor-motor cruiser, aku rasa motor ni okey. Selain Harley Davidson, kalau korang macam nak beli yang murah yang boleh buat daily, motor ni sedap lah sebenarnya. Bunyi pun sedap, V-twin. Lepas tu orang bila nampak motor ni, orang akan tengok. Lepas tu orang yang tak tahu lah, dia akan tanya, motor apa ni? Macam tu lah. Lagi bila dah buka stiker tepi ni kan, tak nampak apa-apa logo QJ motor tu, ramai je orang buat. Dia buka stiker, lepas tu dia beli stiker yang tulis Harley Davidson. Tampak Harley Davidson style dia. Tak ada orang judge pun. Motor kita buat je apa kita nak, asalkan diri sendiri selesa. Ok, kita cakap pasal comfort pula. Comfort seat ni sebenarnya, bagi aku seat dia standard lah, comfort lah. Cuma kalau korang nak bawa orang, seat belakang dia agak tirus, so mungkin kena tukar seat juga, step up. Cuma yang bagusnya motor ni dah ada passenger full pack lah, so seat tu nak tukar bebas lah. Korang nak tukar macam mana pun. Tu macam kalau aku cruising je ni, kaki aku letak dekat full pack belakang, nampak? So selesa lah macam ni. Macam ni kau nak cilok-cilok apa pun, nak belok-belok pun sedap. And aksesori motor ni, kalau korang nak buat pun tak susah nak cari. Bersepah ada orang buat motor ni. Nak tukar exhaust pun ada, tapi exhaust dia aku tengok dalam 600 lah, full system terus. Sebab yang ni pun aku check malam, dia tak boleh buka slip on, so tak boleh nak tukar slip on macam motor Harley je. So memang korang kena tukar full system. Tapi full system dia dalam 600-700 lah, macam tu harga dia. Tapi bunyi akan jadi lagi sedap lah. So, sekarang bunyi standard pun dah ok, cuma dia tak kuat, tu je. Tu dia SRV di traffic light. Apa lagi nak cakap aku tak tahulah. Bagi aku ok lah. Kalau korang berminat nak beli motor macam ni, aku suggest lah SRV ni. Cuma kalau aku macam-macam lah tukar. Macam biasa lah, dapat motor jarang lah kita bila beli motor ni, kita biar motor tu standard. Mesti ada tukar itu, tukar ini punya.
kejutan dari traffic light. Okey je. Alamak, tertekan horn. Sorry lah. Okey, tadi dekat dash, highway dash, aku try top speed motor ni. Pula habis dapatlah dalam 135. Laju juga 135 tu. So kalau korang nak bawa jauh-jauh pun okey sebenarnya. Untuk motor cruiser laju tu. Tapi tu dah maximum power. Aku tak berani nak try nak pula habis sekarang motor orang kan. Tapi 135 tu kira okey dah. Motor pun tak bergoyang. Tak adalah macam goyang-goyang wobble ke apa kan bila laju tu. Dia stabil je. Okey, kita pun dah nak sampai ke kedai aksesori. And itulah, apa pendapat korang? Kalau korang viewer susah cakap. Kalau viewers aku ni ada yang bawa SRV, cuba bagi komen sikit. Komen lah apa-apa. Cakap korang bawa motor ni, bagi pendapat ke, bagi idea ke. Tulis je apa-apa kat komen. So kalau korang ada soalan pun tanyalah apa-apa soalan. Itulah, video ni aku just nak buat riding impression je, tak adalah review sangat pun. So bagi aku okey motor ni untuk bawa daily. Alamak, lajunya. And pergi balik kerja, kalau nak bawa ride santai-santai dekat-dekat. Kalau ride jauh tu depends lah dengan korang. Ada je hari tu macam aku pergi Ipoh bike week, ada je orang dari Ipoh pergi KL, dari KL pergi Ipoh bawa SRV ni. Laju je sebenarnya. Cuma ni sebab ni standard, tak ada upgrade, tak ada tukar apa-apa. So macam tu lah. Boleh upgrade lagi motor-motor macam ni. Kalau nak lagi laju, boleh tuning lagi. So tu je guys. Video lain sikit, motor lain kita bawa. So apa-apa soalan yang biasa komen. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, and share. So kita jumpa lagi kat video akan datang. Tak tahulah video motor apa pula. Peace, thank you guys.